Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komuniti Buku Utara Kompura berada di Ipoh, Perak, untuk kita teruskan sesi temu ramah kita lah. Kalau sebelum ni kita temu ramah Tuan Alauddin di Alustar, jadi ada beberapa komen yang mengatakan wartawan waktu tu tak memberikan perhatian pada buku-buku yang dikongsi. Jadi kami telah melakukan penambahbaikan lah. Jadi untuk sesi kali ini kita akan suruh wartawan lebih profesional lah. Jadi pada hari ini kita berada di bilik buku lah bersama dengan dia punya pendiri Tuan Hafiz Zainuddin, yang kita akan bersembang sikit lah berkenaan dengan bilik buku. Sebab apa kita nak buat temu ramah ni? Sebab kadang-kadang ramai orang tak tahu pot-pot ataupun tempat-tempat buku-buku yang ada dekat utara Malaysia ni kan. Even kalau kita tanya orang-orang buku sendiri pun kadang-kadang tak tahu. Diorang tahu macam tempat-tempat macam Chaurasta, tempat-tempat yang tipikal klise lah kan. Jadi banyak sebenarnya banyak lagi pot-pot lain kan yang orang tak tahu dan tak habis explore. Jadi sebab tu kita datang untuk kita nak perkenalkan kepada masyarakat lah. So kalau siapa-siapa datang Ipoh, dia boleh datang, yang minat untuk cari buku boleh datang ke bilik buku ni. Jadi sihat Sihat, Hafiz? Alhamdulillah baik. Panggil Hafiz je, tak payah tuan-tuan. Panggil Hafiz je. Dah makan belum? Belum ni? makan, belum lagi Belum lah. ni, okey. Sikit lagi baru Patut makan lapar-lapar. lah. Ya. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu untuk kita punya Okey. penonton. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Hafiz Zainuddin, Muhammad Hafiz bin Zainuddin. Saya adalah pengasas, pendiri bilik buku. Okay, bilik buku ni Fatih dia start ditubuhkan pada 2021 dapat kedai. 2022 baru dibuka kepada umum. Dah 4 tahun. 4 tahun lah, masa 5 tahun lah macam tu, 4 tahun. Asal dia saya buat secara online je, dan masa tu base dekat KL lah. KL mana? KL dekat Sekutir, tapi home base lah masa tu, atas nama Pustaka Buku Warisan masa tu. So kita jual buku secara online lah. Cuma pertamanya ya, sebelum tu lagi sepatutnya saya cakap ni lah. Saya ucap terima kasih lah kepada Komuniti Buku Utara. mewakili Komuniti Buku Utara kerana hadir datang ke bilik buku untuk buat liputan. Dan menariknya ya, Fatih, bilik buku ni berada dalam Pasar Besar Ipoh, yang mana salah sebuah pasar tua yang dan juga sebelum ni ada Super Kinta, iaitu pusat membeli belah pertama dekat Ipoh. Sekarang Shopping mall lah. Shopping mall lah. Shopping mall. Sekarang Super Kinta tu dah tak ada. Jadi kawasan Super Kinta tu jadi UTC sekarang lah. Oh, UTC tu dulu Super Cinta. UTC tu adalah ruang pusat beli belah tu. Dia robohkan, dia buat balik Dia ke? tak, dia tampal-tampal je. Di tampal-tampal dia. Okey. Dia Maksudnya renovate, structure lama lah. structure lama, renovate balik, buat jadikan pejabat-pejabat lah. Itu sekarang UTC. Jadi bilik buku, okey. Di bilik buku ni Fatih antara fokus pada mula-mula ditubuhkan tu adalah banyak buku-buku tema dia sejarah, sastra, seni dan budaya. Dan lepas tu makin banyak genre-genre buku masuk. Termasuklah yang itu buku-buku baru. Sekarang ni ada banyak juga buku-buku terpakai lah, buku second hand. So macam yang dekat sini, dekat belakang ni semua kita tengok ni banyak buku-buku second terpakai lah. Oh, maksudnya sebelum ni memang ada jual buku yang first hand lah. Buku baru lah, kategori baru. Okay. Tapi sekarang dah tak jual lah buku baru. Sekarang buku-buku baru ada jual. Okay. Cuma nak habiskan stok mana yang ada lah, buku-buku baru. Jadi Okay, jadi mungkin
Hafiz boleh ceritakan sikit lah. Kalau orang nak datang ke bilik buku ni, macam mana nak cari, dan mungkin ada laman-laman di media sosial ke yang orang boleh ikuti untuk tahulah maklumat berkenaan dengan bilik buku. Okey. Bilik buku ni senangnya, biasa kalau ada yang nak datang, saya cakap okey boleh waste terus ke UTC Perak. Kalau terus ke bilik buku pun ada lah. Tapi bilik tu eja dia BILEK. BILEK, bilik. Itu ejaan lama sebenarnya, ejaan lama. Okay. Sebelum ni kan Fatih, menarik tentang nama bilik buku ni, masa base kat KL dulu, saya kan buat jual buku online. Jadi semua stok buku saya dalam bilik je. Macam tu lah. So bila tadi nak bagi nama apa, so apa kata bilik jugalah, bilik buku lah. Tapi macam tu. Okay, dan boleh saya nak berkongsi sikit? Boleh. Banyak pun. Okay, boleh masa? Okay, sebelum ada kedai, sebelum ada bilik buku, kedai bilik buku ni, saya banyak jual atas platform Facebook lah masa tu. Start dengan koleksi buku warisan mistik Melayu, sebab minat lah, saya minat. Lepas tu pengamal mistik ke apa? Tak grad lagi lah, tak boleh lagi lah, belum sampai tahap tu lagi lah. Peminat lah, lebih kepada peminat lah. Dan lepas tu tukar kepada pustaka buku warisan. Jadi pustaka buku warisan ni jual buku apa? Dia banyak jual buku-buku tentang perubatan Melayu, tentang kesufian, tapi ada sejarah, tentang sejarah Islam, keagamaan lah, dan juga sejarah-sejarah, buku sejarah Melayu, falsafah ada sikit. Itu start dia. Jadi pada masa yang sama, dalam tahun 2020, saya fikir apa kata kalau saya selain jual buku, saya terbitkan buku. Jadi saya buat keputusan masa tu, sebelum tu lagi lah dah terfikir, tapi dia tak orang kata tak jadi lagi. Jadi buku yang saya terbitkan yang first untuk pustaka buku warisan masa tu ialah tajuk dia, nama dia Perdukunan Melayu. Ni tahun berapa tapi? Perdukunan Melayu ni tahun 60-an. Tapi yang ini tahun tak, 2020. Yang ni tahun 2020. Terbitkan balik 2020. Ini adalah okey, Perdukunan Melayu ni, okey, sebelum saya cerita tentang Perdukunan Melayu, Perdukunan Melayu ni asal dia daripada buku Jawi. Tajuk dia Perdukunan Melayu saja. Tapi bila saya buat transliterasi dan saya buat carian tentang research sikit tentang Ali Zulfaqar, jadi saya dapatkan maklumat tu dan saya jadikan dia nama Perdukunan Melayu dan Biografi Ringkas Ali Zulfaqar. Okey, cerita tentang Perdukunan Melayu yang Jawi nanti saya boleh tunjukkan, Jawi ni ada. Tapi lupa nak bawa ke tu. Dia ni buku ni adalah tentang perubatan Melayu yang lebih kepada bersifat petua-petua lama. Petua-petua menggunakan tumbuh-tumbuhan, galian bumi dengan anggota-anggota haiwan. So contohnya, kalau dia cerita jugalah tentang daging ayam sifat dia macam mana, bagus ke makan selalu. Daging lembu pula macam mana, jenis-jenis air, pokok-pokok yang digunakan, herba-herba yang digunakan untuk perubatan. Contohnya air hujan apa dia, air perigi apa dia punya ni, dia punya khasiat. So ini adalah tentang buku Perdukunan Melayu lah, yang mana kadang-kadang tu sebahagian ada yang kita perasan dekat sini, kita boleh ini kita pernah dengar petua-petua ni. Tapi bagi saya yang menariknya juga adalah tentang penulis ni, iaitu Allahyarham Ali Zulfaqar, atau nama sebenarnya Syekh Ali Balidram. Rupa-rupanya dia adalah Tuan Kadi pertama untuk Georgetown masa tu. Saya tak ingat nama apa untuk Georgetown. Dan dia juga banyak mengarang kitab-kitab fiqh. Tapi kitab-kitab fiqh tu diguna Ali Balidram. Kalau untuk kitab-kitab bersifat petua, dia ada dua nama. Petua ataupun mistik perubatan Melayu ni, dia menggunakan nama Ali Zulfaqar. Ali Zulfaqar ni kan
nama anak dia. Dia gunakan nama Pena ni nama anak dia. Tapi nama sebenar dia Ali Balidram. Balidram tu. Balidram ni family name lah. Okey. So ini dia lah. Ini gambar dia lah. So saya berjaya hubungi cucu dia, Tok Ngah Pausa yang duduk dekat KL ni, KL. Dia hubungi dulu punya Tuan Kadi. So dan pada masa yang sama dia ada nilai tambah jugalah kepada perdukunan Melayu sebab kita masukkan biografi Ali Zulfaqar ni. Itu yang menariknya. Dan masa tu jugalah saya dalam tempoh saya dia orang Melayu ke macam ada dia ada Yamani punya Yaman. keturunan sebab Balidram. Dan dia dari family penyaga lah, pedagang masa tu. Lahir di Singapura. Menariknya juga pada masa sama dia diterbitkan kali pertama oleh syarikat Malaya Baru Press oleh milik Syekh Ali Balidram ni di Pulau Pinang. Dan kemudian penerbitan tu diteruskan oleh Pustaka Muda Ipoh. Yang mana Pustaka Muda ni salah satu daripada bukan sekadar kedai buku, kedai kitab, tapi sebelum ni dia adalah penerbit, pencetak yang besar jugalah. Saya pergi ziarah lah ke pusara dia. Mengajar dekat Al-Mashhur. Ya, dia pernah mengajar Al-Mashhur semua. Itu yang menariknya. Cuma buku ni dah out of stock lah Fatih. Oh ya, korek lah sekarang. Dia kalau dapat yang first ni dia half rare, dia tak rare lagi pun lah. Level-level collector lah. Cuma akan datang ni akan ditambah baik dari segi layout. Mungkin akan ada gambar-gambar dalam ni. Ini tak ada gambar-gambar, ini just plain je. Translate terus macam tu je. Cuma bila kita tengok nak bercakap tentang perdukunan Melayu ni, kadang-kadang tu kita nampak benda yang pelik-pelik sikit lah. Cara berubat guna daki gajah ke batu dalam perut ayam. Macam mana nak cari tu? Tapi saya melihat konteks ni adalah konteks 60 tahun, 60-70 tahun dulu. Mungkin tahun 50-an, 60-an punya petua orang-orang lama kan. Masa tu mana ada klinik desa kan. Jadi bagi saya mungkin itu adalah sebahagian daripada kearifan lokal lah, selain bercampur sikit dengan mungkin kepercayaan tradisional dulu lah. Itulah bagi saya kenapa saya nak rumikan perdukunan Melayu ni kan. Bagi saya ini adalah sebahagian daripada dokumentasi lah. Mungkin dia bukanlah satu usaha yang buku yang besar ataupun ni, tapi bagi saya jadikan ini sebagai salah satu usaha lah. Mendokumentasikan pada masa sama juga kita dapat ketengahkan jugalah siapa pengarang di sebalik buku kitab ni. Masa terbit tu berapa banyak cetakan? Mula-mula sekali tak banyak, tak sampai ni. Dia start dengan 300. Oh banyak lah 300. 300. Dia rasanya yang ni total dalam 500 lebih 600 macam tu total. Lepas tu saya print 100 sikit-sikit lah dan pengedarannya pun tak luas. Sebab tu ada tapi kalau boleh habis 300 tu tersebar banyak lah. Pre-order yang banyak. Masa keluar pre-order tu masa tu yang banyak. Itu pun dah dekat dengan 200 pre-order. Dalam tempoh pre-order tu dah 200 sampai terus packing post masa tu. Ini cerita tentang perdukunan Melayu lah. Tapi yang ni sebelum Pustaka Buku Warisan masuk SSM lah. Jadi saya guna terbit atas nama sendiri lah masa tu. Okay. Tak ada syarikat lagi. Masa tak ada syarikat lagi lah. Lepas ni baru akan ditambah baik dari segi penerbitan. Pada masa yang sama, dia ada buku kedua, ketiga lepas tu tau. Ini ada buku, nak cerita buku masa PKP. Boleh lah saya cakap banyak sangat saya cakap. Boleh tahu. Teruskan. Kita mana bagi banyak sikit. Tapi kalau siapa-siapa datang ke bilik buku sekarang nak beli buku ni dah tak ada. Ini adalah buku koleksi saya lah. Boleh dengar lah. Akan datang insyaAllah hujung tahun atau awal tahun kan. Rezeki nak print balik lah mana-mana kan. Kadang-kadang kita tak print banyak pun memang print sikit-sikit. Dalam masa saya PKP lah saya tunjukkan. Saya sebenarnya minat pada elemen-elemen tradisionalistik budaya Melayu lah. Mungkin itu juga menyebabkan saya tertarik untuk collect
kumpulkan buku-buku yang bertema sedemikian. Dan salah satunya usaha seterusnya yang saya buat adalah bila saya dapat tahu tentang satu buku. Ini buku kedua yang diterbitkan dan saya transliterasi juga, Pusara Keramat Negeri Sembilan. Tapi tajuk asal dia pasti lagi kontroversi, Pusara Pujaan Negeri Sembilan tau. Takut kena ni. Jadi saya buat Pusara Keramat Negeri Sembilan, Kajian Budaya dan Sejarah Lisan. Kita ada minta pandangan-pandangan dari beberapa orang lah dalam ni. Ini pandangan daripada tokoh budaya dan aktivis sosial Syamsuddin Rais. Minta pandangan tu dengan pandangan daripada pengarah muzium adat di Jelebu masa tu, Cik Nasrul Miazam. Kita minta kata-kata bukan kita minta sikit dia punya ulasan. Pusara ni memang ada kat Negeri Sembilan lah. Pusara Keramat Negeri Sembilan, dia masa tu dia adalah dicerita tentang lokasi pusara-pusara yang menjadi tumpuan masyarakat ketika itu berdasarkan ketokohan dan cerita-cerita lisan ataupun mitos. So dalam ni ada, sebenarnya bila saya buat transliterasi buku ni, mula asal dia saya nak transliterasi je. Dia macam cerita, kadang-kadang kita baca tu ada yang berunsur sejarah, ada yang macam cerita dongeng-dongeng kan. Tapi siapa pengarang asal? Pengarang asal dia adalah Muhammad Sharif Abbas. Saya cuba untuk daripada buku asal Jawi tahun 58 tau. Saya cuba untuk cari, saya tak jumpa. Publisher lama dia pun dah tak ada lah kedai lama. 1958, setahun lepas Merdeka. Setahun lepas Merdeka. Jadi siapa-siapa waris atau kata saya lah, Muhammad Sharif Abbas ni, saya ingin bertemu lah dengan waris Muhammad Sharif Abbas ni. Mula-mula asal dia saya just nak transliterasi je Fatih. Lepas tu ada rasa panggilan untuk why not pergi jugalah ziarah. Sama juga macam ni, masa saya siapkan buku ni dah siap transliterasi. Saya terfikir why not kita cari kat mana dia punya pusara dia untuk ziarah. Sama juga macam buku ni lah. So saya pergilah ke Negeri Sembilan. Masa tu PKP lagi, nak keluar kawasan kena buat surat lah masa tu. Tapi berjaya lepas lah masa tu kan. Ini jumpa pusara. Ada batu nisan. Ada. Dia orang, pusara dia orang, dia sekali dengan family tau. Banyak. Yang tadi ada gambar tu kat situ. Ini dengan yang Jawi sekali pun ada jugalah. Yang ini macam mana boleh dapat dia punya manuskrip Jawi tu? Mula-mula saya dapat tengok dekat Facebook. Ada orang Facebook, ada orang, seseorang kongsikan dan dia nak jual. Tapi bila saya tanya lebih dia up harga lah. Harga dia saya tak mampu. Bukan dia up harga dia saya tak mampu. Dan saya faham. Saya faham benda tu. Lepas tu saya bertanya juga kepada kawan-kawan kolektor lain, tiba-tiba Madi, Abang Madi, saya panggil Abang Madi Mat Saad. Dia cakap, Hafiz adalah buku ni, dia yang jual buku asal tu, Jawi tu dekat saya dengan harga atas dalam kemampuan lah. Boleh mampu milik lah. Mampu milik. Alhamdulillah, jadi dapatlah ni. Banyak lah rupanya buku. Ini adalah buku-buku dalam perubatan Melayu, ilmu hikmat semua lah. Kat sini juga semua ada. Dia tulis ya? Ini dia tulis dari buku ini. Kita nak tunjuk ini ada antara yang kena pen. Ini Sebuah Hikmat. Dunia Hikmat ni. Kena pen. Yang lain tak ada dalam senarai perintah larangan lah. Lepas tu ini kitab doa lah, apa kita fiqh ni banyak fiqh. Orang zaman dulu rajin tu dia. Ni semua kitab kecil-kecil dia. Dia kitab buku nipis. Saya rasa masa tu juga kan tak ramai ada orang yang boleh nak menulis. Lepas tu dari segi teknologi nak menaik balik ke nak cetak, masa tu terhad. Jadi bersyukur ada penggiat, ada apa, tokoh-tokoh yang mengusahakan buku ni.
Dia ni ada macam unsur-unsur sufi ke? Ada ilmu-ilmu Dia hikmat lebih kepada perubatan Melayu lah. perubatan. Yang contohnya ada yang menggunakan ayat-ayat orang-orang tertentu, ada yang petua-petua. Tapi dua tu kena ban sebab dia ada saya tak tahu, tapi sebab dia mungkin terlalu advance tu. Dari segi kesesuaian tu, kalau orang salah bawa, orang salah faham. Inilah. Ini buku kedua. Ini pun habis. Semua buku-buku yang saya tunjukkan ni tak ada dekat bilik buku. Dia tunjuk buku yang dia tak nak jual. Akan datang. Saya akan datang, saya akan buka pre-order ke dulu apa kan. Tapi yang ketiganya adalah tentang salah seorang penyimpan tinggalan pahlawan Mat Kilau, iaitu penyimpan manuskrip kitab Mat Kilau asal, iaitu Ustaz Wan Alam bin Wan Hassan, penyimpan tinggalan pahlawan Mat Kilau. Ini adalah buku ketiga yang diterbitkan. Masa itu dah ada pustaka buku warisan, ditulis oleh Ustaz Abdul Razak bin Abdul Rahman. Ini sahabat lah. Masa saya sedang menyiapkan ni, Ustaz ni datang jumpa saya dan bagi manuskrip untuk saya terbitkan lah. So dekat sini menariknya, dia bukan cerita tentang kitab Mat Kilau. Kitab Mat Kilau yang dimasukkan kat sini adalah satu kitab yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh utusan Melayu. Dan dalam tu macam kitab-kitab ilmu hikmat tu lah, dia ada ilmu tu, ilmu ni kan. Tapi ini adalah tentang penyimpan kitab manuskrip asal Mat Kilau, yang ditulis atas apa? Ni rasa ni orang cari sekarang sebab dah ada movie Mat Kilau. Masa movie Mat Kilau tu banyak juga movie Mat Kilau tu So orang cari ni masa yang tu orang cari kitab Mat Kilau yang satu tu, amalan-amalan tu. Tapi masa tu saya dah tak ada dah. Dah tak ada stok. So ini yang ketiga. Ini menarik sebagai dia salah satu ni dia cerita pasal koleksi dia ke? Dia cerita pasal Ustaz Wan Alam yang menyimpan manuskrip yang dikatakan milik Mat Kilau ni. Dan yang menariknya, dia berjumpa dengan salah seorang daripada anak murid direct dengan Mat Kilau yang masih ada. Seorang je. Sekarang ada lagi? Ada lagi seorang. Dekat Tapi tua dah. Dekat Kedah, dah berumur lah. Dia juga cerita banyak tentang sejarah lah, sejarah lebih kepada dia biografi punya buku lah. So dengan adanya 3 kitab ni, dia compile, utusan Melayu compilekan jadi satu, namanya kitab Mat Kilau. Asal ada original dia kat sini lah. Utusan ada terbitkan kitab Mat Kilau. Utusan lah, itu tahun 50 berapa ke yang bersih utusan tu. Utusan tu saya tak tahu masuk ke dalam ni. Kalau baca tu boleh terbang lah tu. InsyaAllah. Dia boleh jawab untuk makluman lah, cakap ilmu-ilmu yang Melayu ni semua, dia bukan kita baca dan buat, dia kena ada guru tu. Kalau baca je tak boleh terbang, dia kena guru. Dia kena ada guru, dia kena ada disiplin, kena ikut macam tu lah. Kalau petua-petua tu kita boleh je lah, petua makan ubat-ubatan. Ini tu. Ini yang diterbitkan oleh utusan Melayu. Jawi tak? Jawi. Kitab Mat Kilau. Kitab Mat Kilau. Dalam utusan Jawi tak? Tahu lah, dia ni merah, dia outward. Oh, kau ada dia punya ada? original? Ada original, ada. Yang ni pun ada, yang ni pun ada, yang ni pun ada. Okey, yang seterusnya ini adalah yang latest lah. Ini antara ramai juga alhamdulillah. Kitab Pusaka Hang Tuah. Tapi bukan Hang Tuah tulis. Ini semua tahun 1957. Ini tahun 1957, yang ni 1958. Semua nak merdeka tu banyak jugalah ya. Buku yang macam ni diterbitkan. Ini tentang kalau kita tengok dalam dia sama lebih kurang macam kitab tip. Dia kitab tip Melayu yang diterbitkan oleh perpustakaan. Cuma yang ni oleh A. Muhammad Hassan Riau. Dia adalah dia berasal daripada Terengganu. Dulu dia juga mengajar Quran semua tu.
Dekat sini ada kata-kata aluan lah daripada Tuan Syed Omar. Oh, wali bagi ni ya. Dengan Dina Zaman. So ada ayat-ayat ini disekalikan juga dengan naskah asal dia lah, Jawi dia. Ada perubatan herba, ada doa, ada mentera, ada hizib-hizib macam tu lah. Menarik. Tapi ramai orang salah anggap ini daripada Hang Tuah, bukan. Dia menggunakan nama Hang Tuah tu sebagai membawa satu simbol yang besar lah. Dalam ni penerbit dia ada beritahu lah. Ni asalnya penerbit asalnya? Tak tahu. Ada tak ada tak? Saya tak dapat jumpa. Ya. Okey. Ini bukan saya transliterasi, yang transliterasi sahabat saya lah, Haris Anwar. Ya. Ini dia punya penerbit asal dia. Ini buku asal dia. Ni tahu asal dia lah. Takut sikit lah. Oh, dia tak ada nama penerbit dia. Ni. Ni okey. Cerita yang pertama. Ini dia. Dia macam ni penerbit. Oh, dia tulis penerbit je. Ya. Dia tak bagi tahu nama dia. Ini Disusun oleh A. Muhammad Hassan Riau. Muhammad bin Abdul Rahman Marang Terengganu. Terbitan. Terbitan dia. Kat Marang. Ada rezeki saya akan ke sana untuk cari lah. Cari makam. Cari ni. Cari yang penerbit asal ni. Ya, ada lagi ke? Itu saya nak tahu lah. Cuma saya dapat tahu daripada Dina Zaman tentang Imam Muhammad Hassan Riau ni. Dia adalah guru mengaji mak Dina Zaman masa tu. Dan kampung dia kat Kuala Terengganu. Dia namanya Muhammad Hassan Riau sebab dia sampai ke Riau. Dan buku ni macam kompilasi lah. Menariknya dulu-dulu dia ada cerita dalam ni proses dia kumpul kan, jumpa guru ni kat Semenanjung, jumpa pergi Kelantan, pergi sana sini, jumpa, ambil dan tulis. Dan ada guru-guru masa tu zaman dulu dia kata setengah-setengah tak boleh tulis. Tak boleh. Itu salah satu bagi saya macam kena hafal lah, ingat. kelemahan jugalah. So bagusnya jadi satu dokumentasi. Ada satu lagi buku tentang buku kesufian. Sajak sufi, tapi nama dia aku oleh Pak Majid Abdul Khatib, tapi saya habis terus. Dia punya manuskrip. Penerbit pun tak ada kopi. Penerbit pun tak ada kopi, kena check balik. Dan latest adalah Kepayang. Buku tentang Kepayang. Okey, buku ni diterbitkan oleh saya dan akan datang ni akan diterbitkan oleh Biblio. Biblio tengah proses macam ni lah. Buku Kepayang, Kampung Bersejarah, Pertempatan Melayu awal, Pertempatan Melayu pertama dalam Ipoh. Maksudnya Kepayang ni sebenarnya Simpang Pulai. ada dua. Satu di Simpang Pulai, satu lagi dekat dengan Stadium Perak. Ini yang mana? Ini dekat dengan Stadium Perak. Ini yang first. Yang Simpang Pulai tu sama juga, tapi itu Kepayang yang saya difahamkan, diwujudkan. Orang kampung buat tu supaya nak menggaburi pihak British dia masa tu. So ada buku Kepayang. Macam tu. Dalam buku ni ditulis oleh Muhammad Faizal Zainul, salah seorang daripada aktivis sejarah dan Setiausaha Persatuan Keluarga Kulub Pintar. Dia ada talian dengan Panglima Pintar punya saudara keturunan lah. Panglima Pintar kan jawatan lebih banyak. Kulub tu pun saya rasa Perak. Kulub ni dia macam nama kepada orang alim lah. Kalau zaman dulu macam atuk saya sendiri, bukan atuk lah, moyang. Dia panggil Kulub Mat Samad. Kulub ni maksudnya Gelaran ke? dia macam nama orang alim lah. Dia macam kulub, macam hati lah, macam orang yang dia merujuk pada kulub. Kalbu. Oh, okey. Sebab zaman sekarang kalau orang dengar kulub ni macam kataan tak elok apa kan. Zaman dulu dia merupakan gelaran kepada orang yang alim lah, ataupun sufi. Orang alim. Terima kasih nampak tu. Cuma yang menarik tau tentang Kampung Kepayang ni, dia apa yang menarik, dia berada dekat tengah Bandar Ipoh, dan dia tanah-tanah di Kampung Kepayang ni menjadi rebutan banyak pihak lah. Boleh
saya boleh cakap macam tu lah. So adalah perjuangan penduduk kampung kat sini adalah untuk mengekalkan tanah diorang tu dengan tak jual kepada orang. Sebahagian ada yang dah terjual, sebahagian lagi masih kekal. Kalau kita masuk kampung Kepayang tu, kita rasa macam pergi ke satu bahagian dekat kampung-kampung dekat Kuala Kangsar, mungkin kat Lenggong, kat Taiping. Sebab dia suasana kampung sangat. Dan dekat situ juga adanya Gunung Mat Surat. Gunung Mat Surat ni, Gunung Mat Surat ni sesuatu gunung yang penuh dengan legenda. Dalam Gua Mat Surat, dalam Gunung Mat Surat ni, ada yang panggil Mat Cirat, ada yang panggil Mat Surat. Saya panggil Mat Surat. Dalam Gua Mat Surat, dia ada macam patung-patung, ada macam dewan besar, ada macam patung orang tengah berdiri puteri, ada macam batu lah, formasi sekarang batu. Ada lagi formasi batu yang macam buaya. Itu memang semula jadi ke? Semula jadi punya. Semula jadi punya. So seakan-akan lah formasi batu tu macam orang berdiri puteri, macam katak besar, macam buaya, formasi batu tu. Sampai sekarang kita boleh pergi. Saya pun dah, tapi saya sendiri dah lama tak pergi. Tapi kalau macam kawan-kawan yang buat apa, hiking ke apa, pergi sana lah, buat latihan kat sana. So ini adalah tentang Kepayang. Dan menariknya, kampung Kepayang ni bagi saya dia harus dipertahankan dan harus diangkat sebagai kampung warisan. Ini antara buku yang terakhir Pusaka Buku Warisan Bilik Buku terbitkan. Lepas ni dia akan diterbitkan oleh Biblio, dan kita harap capaian dia lebih luas lah. So ada 5 buku, 6 semuanya. Satu lagi buku yang puisi tu, buku puisi-puisi Sufian tu dia habis. Ini pun kalau terbit baru pun akan tukar sikit ke cover semua macam tu lah. Jadi okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Hafizuddin. Hafiz lah. Hafiz. Saya Hafizuddin, tapi orang selalu panggil saya Hafizuddin. Itulah. Okay, tapi tak apalah. Okay. Mungkin ada nak kongsi buku-buku lain ke? Sebenarnya ada banyak buku-buku menarik, tapi antara yang dia bukan rare, tapi mungkin something yang saya tengah baca. Ini yang saya tengah baca. Saya tengah baca tulisan cerpen SM Zakir, Darah Orang-Orang Yang Telah Mati. Ini tengah baca. Oh, ni buku baru lah. Tengok macam buku baru. Cover pun cantik. Lepas tu saya suka juga buku ni, Whiskey Pop, Muhammad Azmi ni buku lama tapi saya baru baca hari. Dah separuh. Dia short story, saya lagi senang untuk baca. Senang baca, boleh cerpen boleh sekali baca dah selesai. Kalau novel biasanya dia akan saya terpaksa ulang beberapa chapter ke belakang, lupa kadang-kadang. So saya selesa untuk baca cerpen lah kalau untuk sastra. So itu antara buku-buku yang buku yang saya tengah baca. Sebenarnya saya baca ni sikit. Ini habis satu tajuk, saya pergi buku lain pula baca. Lepas tu saya baca buku yang lain pula. Dia pusing macam tu. Itulah. Lepas tu ini buku koleksi saya lah, Masyarakat dan Budaya Melayu ni agak menarik juga bagi saya. Sebab dia cerita tentang asal sejarah, asal usul orang Melayu dan sejarah lah. Ini pun tak dijual lah, koleksi. Ini koleksi, banyak koleksi buku best-best jadi koleksi ya. Dia sebab dalam ni dia banyak tentang culture, tentang agama. Seni, kesenian. Macam Fatis kan mungkin boleh share juga ke tengah baca buku apa? Saya sekarang tengah baca buku sejarah sejarah Eropah sekarang. Okey. Terbitan USM yang ditulis oleh guru saya, Nur Rasmahani Hussein. Pasal sejarah penubuhan
North Atlantic Treaty Organization, NATO. Sebenarnya banyak lagi buku tengah baca, tapi Macam sikit. Lepas tu yang tu yang main lah. Yang Tenggandala ada lagi buku puisi ada tengah baca. Lepas tu ada buku tentang biografi Stalin punya anak, Svetlana Alluluyeva ada tengah baca. Lepas tu buku pasal biografi Syed Qutb pun tengah baca. Sebab buku tu 700 muka surat. So dia tengah baca. Dia stop Jadi sekejap. 200 muka surat lah baru baca. Buku anak Stalin tu pun dekat 600 muka surat. Tapi yang tu dah 500 surat lah. Ada lagi 100 lah kot nak habis. Ada lagi beberapa buku lah yang sedang dibaca. Tapi yang main dia sekarang baca buku tengah sejarah Eropah. Tapi yang paling banyak yang tak baca lagi lah. Oh banyak. Banyak lah, sama lah. Yang dah buku tergendala. yang Ya, buku anak Stalin tu saya dah baca 5 tahun dah ni, tak habis-habis lagi. Buku Syed Qutb tu biografi tu mungkin dalam 2-3 tahun lah. Tak habis lagi. Sebab dia tebal jadi kita baca lama, so kita macam nak baca benda lain lah. Jadi tergendala. Oh, bila Fatih share tentang buku yang banyak baca tu, saya baru ingat macam selain daripada dua ni, cerita ni saya tengah baca satu buku oleh Eckhart Tolle. Tajuk dia The Power of Now. Dia bukan buku baru sangat, The Power of Now. Mana saya bilang Eckhart Tolle apa? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Cara sebut dia Eckhart Tolle. Tapi buku tu memang menarik. Buku tu dia menyentuh sisi-sisi yang mana kita sebagai manusia kadang-kadang kita tak perasan, iaitu macam mana kita guna kotak, kita fokus pada nowness tu. Maksudnya dia cakap manusia selalu terikat dengan masa lalu, risau tentang masa akan datang, lupa tentang masa sekarang. Jadi bila kita lupa tu kita rasa exhausted lah, penat. So daripada ni dia suruh kita, kau sedarlah, kau sekarang ni kat sini. Kau bukan kat belakang, kau bukan kat depan. Kau enjoy, kau syukurilah tempoh saat ini. Cara sebutan apa? Eckhart Tolle. Spiritualist barat lah. Saya baca dah lama dah buku tu. Cover yang warna biru. Okey. Biru cair. Dia ada banyak cover. Tapi antara benda yang menarik yang dia share dalam buku tu adalah cara guna otak. Sebab dia kata otak ni dia macam kita guna instrumen benda-benda lain. Maksudnya bila kita dah tak guna, kita kena off dia. Baru kita boleh berehat. Maksudnya kita tak boleh biar otak kita ni sentiasa fikir, sentiasa overthinking jalan. Maksudnya kalau kita dah tak guna dah, kita stop lah. Kita tak payah fikir apa-apa. Tapi susah nak buat benda tu. Sebab tu maksudnya dia kena ada macam meditation sikit. Sedar kita sekarang kat sini. Yang saya ingat kan, cara yang macam mana kita nak capai kepada tahap tu, kesedaran. Dia cakap otak kita sentiasa berfikir. Apabila otak berfikir, kau jangan bagi reaksi, kau tengok dia lalu je fikiran tu. Maksudnya kau jangan terikut dengan flow dia, kau tengok aja. Seolah kau tengok fikiran kau tu. Dia kena pisahkan kita ni dengan pemikiran kita. Seolah-olah kita nampak, okey ni pemikiran kita ni kita. Kita bukan pemikiran kita macam tu. Kalau tidak kita pun akan hanyut sekali. Akan faham. Menariklah. Itulah. Dia cakap tentang tu ada satu buku yang ni penulis lokal. Nama dia Asbah Hamzah. Dia banyak menulis tentang psikologi spiritual macam ni. Yang ini dia cerita tentang kaedah meditasi lah. Terma-terma meditasi, tentang tafakur, tentang orang kata fikiran lah. Ini pun agak menarik. Yang ni ada kat YouTube. Ini terbitan apa? Ini self-publish lah. Saya panggil dia Abang As lah. Dia ajar kita yang ni cara macam mana kau nak kenal kau punya personality, dari segi psikologi. Dia punya latar belakang penulis tu dia apa, psikologis ke apa? Dia lebih kepada, saya anggap sebagai spiritual psychologist lah. Tapi dia bukan doktrin lah, dia bukanlah mengajar agama ke apa, tak. Dia banyak buat program-program macam mana kita nak program healing kan dalam masa muda. Program yang bersifat kejiwaan macam tu. Okay, ini pun dah berapa sejam tu?
Tak tahu lah. Tapi mungkin sampai sejam. sebelum kita tutup, mungkin Hafiz boleh share lah perancangan bilik buku masa depan. Mungkin nak lawan Kinokuniya ke, nak jadi VC untuk masa depan, perancangan dan sebagainya. Bilik buku daripada KL balik ke Ipoh, tempat asal saya, bukan untuk lawan siapa-siapa tapi untuk santai. Pada masa sama kita ada perancangan. Dan bilik buku dalam tempoh setahun 2 tahun ni sangat banyak bereksperimen, sama ada dari segi produk, dari segi produk tema-tema buku semua. Dan untuk masa akan datang, insyaAllah tahun depan bilik buku akan kembali balik kepada bilik buku yang asal, memberi fokus kepada buku-buku bertema sejarah, sastra, seni, budaya dan falsafah alam Melayu jugalah. Buku-buku lain tolak? Bukan tolak, akan ada, tapi tak difokuskan lah. Tapi dia akan banyak buku tentang budaya, tentang falsafah, mungkin yang bersifat akademik sikit, dan akan memperbanyakkan juga program-program santai, sama ada dekat sini atau tempat lain, program-program buku macam tu. So itulah antara perancangan. Tak ada perancangan yang terlalu besar, tetapi itulah yang akan dibuat. Dan yang terdekat sekali sebelum tu semua, bilik buku akan terbitkan semualah buku-buku yang dah out of stock. Buku kolektor lah. Mungkin dengan wajah yang baru sikit. Kolektor tak boleh cari makanan je. Dah Kolektor kolektor dia lain, buku yang lagi rare kan. Ini buku-buku yang lebih niche lah. Macam tu lah. Terima kasih banyak sebab sudi datang ke bilik buku. Siap lalu kat pasar ikan semua tadi kan. Okey, nak ke bilik buku ni, kalau nak senang, terus pergi ke arah 1 section bahagian barang kering ataupun section jahitan atau craft tangan. Orang dah tahu. Dia ada section macam ni, section B, bahagian B. Dia arah 1, dia ada kedai craft tangan, kedai jahitan, macam tu lah. So kalau dah termasuk ke bahagian buah tu, itu bukan bahagian dia. Kena cari ke bahagian jahitan. So bilik buku kat situ lah. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi Hafiz dan bilik buku kerana sudi lah untuk menerima kedatangan Komuniti Buku Utara untuk buat sikit temu ramah lah, untuk kita berikan pendedahan lah kepada masyarakat Malaysia tentang port-port buku yang ada di kawasan utara tanah Melayu kita lah. Jadi terima kasih kerana menonton. Terima kasih Hafiz. Terima kasih juga Komuniti Buku Utara kerana sudi datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.